Okey, teruskan. Ni permainan apakah Encik? Ni telah mencarutkan. Mencarut. Macam tu lah. Saya dah kat 4 tahun dah kerja ni. 4 tahun buat kerja ni noh. 40 tahun. Tengok hasil sikit. Ui. 5 minit ya? Tak sampai. Tak sampai 5 minit? Tak berani angkat ladung saja macam mana? Sabar lah. Tu tunjuk tu. Kadang-kadang dia ada. Tu lah. Ni hasil dah. Kui, cuba. Kadang-kadang dia 4 tahun. Kadang-kadang dia tak ada. Kadang-kadang dia tak ada. Ya. Ni cik, ni style apa pula ni? Ni style bulu keon. Okey, kita akan bersama dengan Raja Krisi. Ya tuan. Berbangga. Bangga. Macam nak tengok hasil. Tak dapat pun. Ada. Tu. Oh, cukup banyak. Oh, banyak. Terlalu banyak. Okey, sekarang kita berjumpa dengan Asyik perenggan. ni. Kita agak unik dengan ikan yang belang-belang. Macam mana cara cik untuk dapatkan ikan yang belang-belang ni? Dia pasal dia kawan dengan Hindu ramai. Dah ada kawan dengan Hindu ramai dapat banyak ikan tu. Tapi saya nak tunjuk tadi ikan saya dapat tu. Ikan saya dapat. Tapi sungguh memang besar ikan dia dapat. Tenggiri ya. Saya dapat dah. Dapat dah. Okey, kita sama-sama saksikan apa yang dia dapat. Oi, lepas. Oi, drag. Oh, tarik ya. Terlepas. Alah. Oh, sayang. Lepas. Jadi kita panggil lain tapi ayam pun kita tengok hitam elok noh. Dah nampak seremi. Ni dia bersuara sikit lah. Dia ada suara sikit lah kan. Ni saya duduk tengok tu 4-5 kali lah. Pasal hasil pengalaman 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 40 tahun. Tapi saat kita hari ni kita ada bawa tetamu khas. Tamu kita hari ni kita jemput tu. Legenda budak setan. Cik. Nak fresh ah. Saya tak nampak apa nama Farid kami rokok. Hari ni agak fresh. Hasil macam mana hari ni? Ikan dapat banyak tapi depa buat gulai habis. Lepas buat gulai. Oh. Tu kita nampak bersungguh-sungguh dah. Tadi kata malas nak promote. Ni promote lain pula tak tahan. Tak tahan. Oh ni. Cara. Oh ni. Hasil dia. Banyak hasil dah. Cik dapat 4 tahun je. 4 tahun. Kita tengok hasil banyak jauh. Saudara Aki, ni nampak hasil yang dia dapat Yang ni saya dapat. Yang ni tadi saudara. Oh kantor ya. Yang tu kot. Yang bawah agak-agak tak nampak. Besar ni. Allahu akbar. Ni sama besar dengan badan cik ni. Yang merah-merah tu apa? Yang merah. Saya nampak yang merah tu pada. Yang ni pun saya dapat ni. Tu red card. Tapi hari tadi dah orang klaim tadi dapat. Ya. Pasal apa cik buat macam tu? Pasal apa kata lagu tu? Saya yang tahu umpan tu. Ada? Lepas tu saya ke belakang tadi. Jadi dia ambil kesempatan. Kita tengok hasil dia. Dia buka dulu lah. Hidup lagi. Ui, hidup lagi bro. Oi. Yang ni hasil yang ditunggu-tunggu. Nampak kita ada banyak ekor hasil. Tahniah. Okey. Belenyak Okey, agak-agak. Saya dah dapat tadi. Cik. Kali ni formasi apa Encik nak pakai kali ni? 4-4-2 tak dia 4-5-1. 4-5-1 4-5-1. Okey baik. Senati lah ni. Tadi saya bagi peluang kat depa, bukan pong antara. Antara. Ya lu ada tidak lu kan. Kita tengok. Otai kita sedang bersantai di belakang. Ulat main handphone.
Ni kita kena potong gaji. Ish, 4 tahun ni saya tak nampak hasil lagi ni. Saya pegang kamera dia tak dapat hasil lagi. Kan malunya nah. Kan dia ada pantang saya rasa ni. 4 tahun saya duduk di sini baru 2 bulan boleh dapat. Oh. Tapi saya amat berbangga sebab kita ada saudara Aki berjaya menjemput apa nama? Kita punya Farid Kamil tu. Susah artis nak main. Tapi pasal apa lah ni kurus sangat. Bini tak pergi makan. Bahaya. Yey! Wow! Cameraman panggil tak tahan. Panggil cameraman bro. Aduh. Pergi. Sarjan. Sangat besar. Dekat dengan kamera baru nampak besar. Dekat dengan kamera muka ada belakang sikit. Dah, kamera dekat kan. Wow, besar badan dia. Wow, sangat besar. Saya nampak dia cakap dia. Dia cakap. Aduh. Okay, sekian dulu berita daripada Tuas Yan Sungai Udang. Aku tak boleh pergi tu, Deadly Cashman aku tak boleh pergi pasal aku panggil cameraman. Cameraman.